Dalam sistem yang kita ada, kita kena pohon untuk naik pangkat dalam sebahagian, melainkan ada special kenaikan ke apa. Bukan saja guru, orang jadi profesor madya, semua ada orang nak kena pohon. Sebab dia tak bagi terus macam tu. Sebab bila pohon dia nak kena proof apa bukti dia layak ke jawatan berkenaan. So dia nak kena provide documents dan macam-macam lagi. Okey, secara umumnya dalam konsep kepimpinan agama larang orang itu minta jawatan. Secara umumnya. Kalau kita tengok macam tu, nak minta kerja orang payah agak. Tapi sebab tu saya nak kena urai dulu. Agama larang kita minta jawatan. Terutama jawatan yang besarnya adalah jawatan yang membabitkan kepimpinan. Abdul Rahman bin Samurah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila dia datang, dia riwayatkan bagaimana ada orang datang dan minta jawatan. Nabi kata, "Nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisun alaih." Kami tak lantik orang yang minta ataupun yang orang duk teringin. Sebab tu orang hak duk gila jawatan ni tak boleh lantik. Terutama jawatan politik. Kan? Tapi kita ada juga dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihi salam minta jawatan. Ij'alli ala khazainil ard. Jadikanlah aku sebagai pemegang khazanah bumi. Maksud jadi menteri pemendaraan. Dia minta. So macam mana nak gabungkan antara dua ni? Para sarjana menyebut bahawasanya jika satu orang tu minta jawatan sedangkan dia tahu dia tak layak pun, dia tak berkemampuan, hanya diteringin tu, teringin kerana nafsu, teringin jawatan ni, semua orang teringin. Tuan-tuan, manusia ni semua dia bukan pasal jawatan tapi pasal kedudukan tu. Saya selalu buat contoh simple lah. Bukan nanti orang jadi orang menteri ke, timbalan menteri ke. Tu imam. Dia jadi tu imam, dah tak boleh nak baca dah. Gigi longgak apa semua. Baca tak bunyi lah. Orang suruh letak jawatan tak mahu. Mai mana-mana tu imam muda baca, dia kata baca tajwid tak kena. Padahal dia bukan tajwid, huruf pun tak kena. Bukan kerana dia suka, bukan kerana dia nak sangat jadi tok imam, bukan syiar tu jadi imam macam tu dia duk jadi pun. Setengah orang baca duk hafal wadduha tu. Orang lain hafal surah-surah lain dia tak lepas ya. Tapi kerana jawatan tu dia ada kedudukan, ada orang menjumpa tok imam, babang tok imam, bini rujuk kat tok imam, manusia dia hubus semua. Dia proud dengan benda-benda yang macam tu. Sama orang politik pun sama. Sebab tu orang politik, kalau dia hilang benda ni, bila dia dah tua nanti, kita tengok dia tak tahu nak buat apa. Melainkan orang yang dirahmati Allah lainlah. Sebab ini dunia dia perlukan ada orang keliling dia. Sebab tu kita tengok hadis Nabi kadang-kadang dia bersendirian, dia pergi ke telaga, ke kebun, dia duduk seorang-seorang. Pasal manusia perlu koreksi diri. Sebab manusia yang sentiasa dikelilingi orang ni, kadang-kadang dia bukan sempat fikir diri dia, dia fikir diri orang lah. So, Nabi kita man harisan alaih, orang yang duk teringin sangat. Kalau dia tak ada berkemampuan, dia minta, dia berdosa. Tapi kata Al-Imamul Qurtubi adalah merupakan sarjana dalam tafsir. Qurtubi menyatakan bahawasanya jika sekiranya dia tahu dia adalah orang yang layak untuk jawatan itu, jika dia tak ambil jawatan itu, orang lain yang ambil, mungkin orang lain tak layak dan akan abuse jawatan itu. Maka ketika itu, kalau dia tahu hanya he is the only candidate yang boleh tunaikan tanggungjawab itu, dia kena ambil. Tapi kalau dia tahu ramai orang boleh, dia mungkin salah satu, dia boleh minta. Tapi kalau dia tahu dia tak layak,
Tapi kalau dia tahu orang lain pun boleh buat baik pada dia juga dalam jawatan tertentu, dia apa? Dia kalau dia warak, dia bagi ke orang lain. Itu jawatan kepimpinan. Tapi yang kita minta ni bukan kepimpinan. Yang tuan-tuan ni minta kadang-kadang tugasan. Kerana tugasan tu macam tuan-tuan nak minta tugasan yang bergaji ya. Pasal kita bukan kerana nak memimpin tu, kita nak imbuhan tu. Jawatan tu naik gaji. Kalau kita tahu kita layak, kita isi borang, tak apa. Macam kita minta, orang pergi minta kerja. Tapi kalau kita tahu kita tak boleh buat pun, minta gaji lebih. Kita berdosa. Sebab tu kalau kita tahu kita cukup syarat, kita minta, kita macam minta kerja. Tapi berbeza dengan jawatan kepimpinan. Dalam politik, dia hendaklah pastikan dia hanya orang yang boleh buat benda tu, ataupun dia boleh laksanakan benda tu. Kalau orang lain, kalau dibiarkan jawatan tu, orang lain buat, bahaya. Dalam sistem demokrasi, kita kena calon diri kita. Orang kena calon, kita kena isi borang calon. Kalau silap-silap, pagi-pagi kita tertendang. Masa nak mengundi, kita isikan ciri kita dan orang calonkan diri kita, dan kerana kita tahu kita boleh buat jawatan tu. Kalau kita tak boleh buat, kita pergi juga. Saya sebenarnya bukan minat politik ni, tahu pun nak reti. Kawan-kawan duk suruh juga, kita pergi berdosa. Betul. Hak tu yang duduk pening tu. Dah lah jadi pemimpin, pening kita. Orang nak pergi jumpa tak ada. Pemimpin ni dia available. Dia tengok masalah, dia tahu. Dia tengok masalah baru nak buka buku, kacau lah.